突然间被吓，这个美国人坐在这边，都不知道什么事。什么事儿呢？哎，他会讲中文的。Hey yo kawan-kawan sekalian. So aku tolong abang-abang rekod Xpeng ni sebab usually aku tak pandai untuk review kereta. Biasanya review kereta sendiri je. Tapi tak apa, jom. Ni Xpeng. Ni tadi kita pergi yang satu lagi kecil sikit. Yang ni dia besar sikit. Jalan aku rasanya 1,5 kilometer lah. Sini sejuk. Okay. So kereta ni actually dia G6 dengan MPV X9. Dua kereta ni actually dah ada dekat Malaysia. Dah 5 bulan lah, 3 bulan. Yang ni sebulan. Sebulan. Yang ni lama sikit kan. Lepas tu harga agak berapa? Ini G6 165 guys. 165. Mana boleh dapat kereta EV yang harga okey macam ni? Range aku rasanya dalam 570. Dia punya range boleh pergi kilometer. Yang ini pula X9. Ini baru launch sebulan dekat Malaysia. Harganya lebih kurang dalam 300 lah. 200 lebih. Kalau bagi aku Willfire, Alphard futuristic lah yang ni. Okey, kita tengok dekat sini. Apa yang aku suka tentang kereta ni? Kau tengok dekat dalam. Dia ada buka dah. Ini dia lebih kurang macam Tesla lah. Tapi dia punya seat ni lama sangat selesa. Kalau tak salah saya dia empat seat ni dia pun ada itu apa dia? Massage chair tau. Satu yang saya suka dia punya steering. Memang futuristic. Kalau bagi aku yang suka modified kereta, untuk Xpeng ni aku tak payah modified lah. Lepas tu dia punya infotainment ni pun laju. Tapi dia tak boleh pusing lah. Ini dia pun macam kamera belakang. Lepas tu kalau nak bawa bini, nak bawa anak, dia lebih kurang dia punya feeling macam dekat rumah tau. Sini fast charging, wireless charging. Bawah boleh letak apa-apa saja. Cantik. Ergonomik. Dia punya button ni semua pun cantik. Memang ergonomik. Belakang kalau bawa anak, bini, bapa, mak mertua, semua cun. Memang cun. Sorry pakai jeans. Ini yang syok. Dia macam BMW. Disney, Instagram, TikTok, YouTube, semua boleh. Apple TV, Prime Video, semua ada. Tapi aku nak tahu, adakah dia tengah bawa kereta dia boleh tengok dekat depan? Kalau boleh lagi syok lah. Tapi kebanyakan tak boleh, kena hack. So untuk ini X9, satu-satu kereta yang aku nampak beza adalah dia punya belakang dengan dia punya lampu belakang, lampu depan dengan dia punya shape. Dia macam futuristic, sangat-sangat futuristic punya EV, kereta EV lah. Okay, so kalau korang nak dapatkan X9 ataupun G6, korang boleh pergi ke Xpeng Glen Marie dekat KL. Can we use e-wallet? WeChat Pay, Apple Pay 应该可以。美金哥 credit card also can right? 可以啊。 Vanilla Stricken Cold Brew don't have right? 可以啊。 Yeah? Yeah. We know. Venti. Having here, take away. Take away. Take away. Yep. It can link to Alipay. Saya. Okay. Adrian. Okay guys, so dekat sini basically kalau boleh tak payah bawa cash lah. Tapi dia punya Starbucks ni guna Alipay ni RM28.50. Yang aku minum tiap kali lah Vanilla Stricken Cold Brew. Dan lebih mahal. Lagi-lagi kita pakai itu e-wallet, dia transfer jadi Alipay kan. Lepas tu dia punya rate lagi. Ice right? Yes. I think I think it's right here. Let's go everybody, dah sampai. Wah, penat gila. Aku rasa dalam tengah jam lebih, 45 minit. Ambil gambar, ambil video dengan semua influencer seluruh dunia. Sekarang kita nak masuk ni event ni. Okey.
Dia tak payah register, dia terus boleh masuk. Kita ada tag. Oh, dia dekat sini. Lama guys. Xpeng Global Brand Night. Rupanya dia dekat sini. Jap. Testing test mic. So aku switch aku punya ND filter. Thanks kepada Ulanzi, dia send ini untuk aku try out. Artis. Dia terkenal dekat Hong Kong. Tak apa. Aku terkenal dekat Sungai Petani. Jalan. It's okay. Dekat sini, sebelum dia betul-betul start event, kita boleh ushare sikit. X9 tu, M03. Ni baru sekali. P7 Plus. Lepas tu G6. G6 dekat sini, G9 sampai ujung lah. Dia ada dia punya spek-spek ni semua. X9, okay, X9 color yang lain, G9. So actually, apa yang aku suka tentang Xiaopeng, Xpeng ni, cara mereka design kereta tu. Pertamanya lampu depan. Dari dulu lagi, actually masa mereka start keluar, aku dah sedikit menyesal lah sebab beli Tesla kan. Sebab cara design mereka sangat cantik. Tapi based on dia punya quality, aku tak tahu. Sebab mereka tak pernah cari aku untuk buat review kereta mereka. Dan biasanya, korang pun dah tahu, aku bukan seorang review kereta. Aku based on main kereta, review kereta sendiri. So kalau ada salah-salah apa-apa tentang spek-spek, jangan marah aku sebab aku review kereta based on aku punya kereta sendiri. Aku pernah drive, aku pernah charge, dia punya range macam mana, baru aku start boleh review dengan cara yang sangat teliti bagi korang. Tetapi since mereka invite Adrian datang ke sini, so Adrian boleh tunjuk dia punya kereta Xpeng ni. Model dia tak banyak jenis, tapi mereka bawa keluar semua yang tak sama warna lah, sampai hujung lah. Sini ada artis. Actually dekat sini artis. Tapi aku tak nak kacau dia lah, sebab dia tak kenal Adrian kan. Apa-apa pun sekarang sangat panas. Janji aku minum dulu dah. Kita ambil air dulu lah. Aku pun tak tahu baca. Tak tahu dia tulis apa. Aku pun tak tahu baca. Coke kot. Coke lemon coke. Tadi angin sejuk petang masa tu. Sekarang ni panas, sangat panas. So sekarang ni aku nak tunjukkan flying car bagi korang tengok lah. Tapi dia tak akan terbang lah aku rasanya, sebab dia prototype lagi. Tapi tak apa, at least kita boleh nampak dalam video aku. Aku pun harap dia akan terbang, sebab aku nak tengok. Tengok betapa specialnya. Kita pusing satu round, tengok. Actually dia tak besar tau, dia punya flying car ni. Dia kecil saja. Nampak tak? Oh lama. Dia punya propeller 6 propeller. Ni macam ni. Dia punya motor ni, dia cuma pakai bateri saja, engine tak ada. Dia boleh terbang aku rasanya dalam 25 minit lah. Lebih kurang lah. Flying car. Style kan. Yang ini lagi padu mat. Padu bagi aku, dia lagi padu daripada Cybertruck lagi. Tengok dia punya rim dekat belakang ni, macam lori yo. Ini yang simpan helikopter dekat dalam tu. Korang imagine, helikopter tu dia boleh simpan dalam truk ni. Gila kan? Ni helikopter ni, dia punya itu propeller tu, dia boleh tutup, lepas tu simpan dalam ni. Bukan bisa-bisa. Ni lah guys, Kai Tak. Aku bagi tunjuk depan. Cantik kan? Dia punya view cantik. Tengok. Sekejap aku zoom. Ni Hong Kong. Dia lebih kurang macam Penang tau. Kan? Xpeng P7 Plus. Left hand drive. Yang ini G6. Oh, there's no soft close now, man. No, only on G9. Ya. Kita try tengok. Dia kalau G9 dia ada soft close. Yang ini dia tak ada soft close. Wish, boleh lepak aircon. Dekat luar semua orang tengah panas-panas, rupanya dekat dalam kereta kita boleh lepak aircon. Sebab kereta EV kan. Aku memang suka lah dia punya steering ni lah. Macam mana pun. Hey,
Kau tengok dekat sini. Tak boleh nampak korang. Tapi dia kamera belakang. Sangat clear. Lagi-lagi dekat sini. Dia ada apa dia? Screen. Macam Tesla aku kena pasang screen sendiri. Kena extra pasang. Ni dia dah built in dah. Tapi yang ni dia bahasa Cina pula. Aku tak tahu baca. Dia boleh tukar bahasa English. Okay, aircon dekat bawah. Fast charging. Fast charging kalau dekat sini baru betul. Senang sikit. Korang nak dia atas sikit tau. Lepas tu dia letak phone dekat sini. Dia senang sikit. Tapi aku nak try tengok. Sebab Tesla kalau ada cover kan, dia tak boleh charge. Oh, yang ni boleh boh. Tengok sudah teknologi. Kalau bagi Tesla, dia kalau ada cover yang tebal, dia memang tak boleh charge lah. Yang ini charging. Fast charging. Okay, wireless charging. So aircon pun sejuk. Boleh lah. Boleh. Tempat nak buka pintu, dia tekan dekat sini. Okay, tekan. Smooth gila. Memang smooth. Tapi yang ini dia tak ada soft close lah. Tengok. Okay. Dia tak ada soft close. Cara buka pintu macam ni. Lakon Hong Kong. Orang jahat. Aku nak suruh dia cakap hello Malaysia, tapi aku malu. Tapi tak apa, tadi aku dah ambil gambar dengan dia. Sorry 啊 ，sorry。哦，你是马来西亚的？你又知道？Sorry 啊，就知道。哦，對，馬來西亞人，係。Okay, jom sudah nak start. I think it's media. I think in front of me. An exciting experience. Incredible time and experience. Yeah, it is. I don't know, just like Great time in Hong Kong. Best wishes for this fantastic event. Best wishes for everyone. Sending my warm wishes for this amazing event. you're twice and I feel 0 times. No, 3 times. 4 times. Oh shit. Every revolution begins with one simple question. What if technology truly understood people? At XPeng, we never set out to just build electric cars. We set out to reimagine mobility through the lens of humanity. Our AI doesn't just respond. It listens. It learns. It adapts to your world, your rhythm, your needs. From predictive driving to over-the-air updates, we make sure your car evolves with you. It's not about what technology can do, but how it makes you feel. Built on a decade of learning, led by curiosity, and crafted with care, this isn't just advanced mobility. This is a new era of living intelligently, because technology doesn't belong to the privileged few. It belongs to everyone. Built for humans, powered by AI. XPeng, intelligently moving your world. 掌声有请小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏先生。Let's welcome the Chairman and CEO of XPeng Motors, Mr. 何小鹏。Hello everyone. Welcome to Hong Kong. Welcome to XPeng Brand Line. 今天非常开心，欢迎各位来自现场及线上观看我们的朋友们，大家晚上好，我是何小鹏。Microsoft 他们都是从一个小小车的上海量产的公司，在2020年的8月和2021年的7月份，我们在香港 G6 是第一个800伏高压碳化硅的平台，第一个上线的，相信没有人能够打败趋势。所以在趋势之前，我们如果能够看到趋势，我们可以看到巨大的变化。对，我们待会儿回到那一点，台中去拍 NT 了。真的啊！真的，真的，可以学会了，可以学会了，他很交规。
大家有没有人想买一台费玉汽车？我觉得所有想看守人1亿级别收入的一个规模，7年，在后面的时间能够在更多的国家跟区域量产并交付。一个人有多少个关节？我估计这里面很少有人能回答。我也是去大模型查过的。如果说主要的关节有120个，包了 M03跟小鹏 PG+，这是小鹏汽车的全家桶车型。我可以非常自豪地说，每一款车推出的时间点，都是在小鹏面向全球来进行发布，是面向全球发布。Sunlight spills through the window, warm moment, soft and bright. Love is shining in every glance. Okay guys, so inilah event Xpeng dekat Hong Kong. Okay, harap korang suka video ni. Dia punya kereta yang baru tu, iaitu dia punya X9. Semakin tengok semakin cantik guys. Dia punya features pun sangat special. Banyak artis banyak artis Hong Kong dekat sini. 我琴日踢波，咁啊就又估估咗自己。1, 2, 3. Okay, thank you very much. Everything okay ya bro? Okay ya, good ah. Mantap ah. Bila nak beli Xpeng? Tahun depan ya. Confirm ah. The next day. Okay, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Sebelum nak balik, kita datang sini lepak kejap lah. Semalam korang nampak video Adrian, yang satu lagi Xpeng adalah tempat satu lagi. Kita kena jalan sampai aku rasanya 15 minit baru sampai. Yang ini dekat hotel saja. Sebelum kita check out, kita turun, kita tengok dia punya showroom. Last kali lah kita tengok Xpeng punya kedai. So, kita jalan-jalan, dia ada dia punya merchandise. Nak tunjuk bagi korang tengok lah. Dalam ni cantik. Wah, korang tengok tak? Wah, ni mereka entah ada jual ke tak. Yang ni mahal, Hong Kong dollar 319 bagi kepada RM2 Malaysia. Yang ni tengok. Yang ni RM99 Hong Kong dollar. Ni dekat Hong Kong ada, dekat China tak ada. Dia tak jual lagi, temporary tak jual lagi. So tak boleh beli. Alamak, ingatkan nak ambil. Tak apa. Cantik lah. Tengok. Aduh, kena letak balik. Lain kali ya. Alright kawan-kawan sekalian, so sekarang ni semakin ramai orang lah dekat sini. Mak Saleh pun ada, videographer. Yang ni Mak Saleh ni, perempuan ni dia boleh cakap Cina tau. So semua tengah tunggu bos datang, bos Xiaopeng. Nanti dia datang nak hand over kereta ni untuk customer. So kita lepak-lepak dekat sini. So aku pun tengah fikir tau, nak jual Tesla aku untuk beli Xpeng ke atau macam mana sekarang. Sebab kereta dia memang power. Macam aku test sekarang ni, dia punya teknologi memang superb lah. Kalau nak berbanding dengan kereta EV yang lain, boleh lawan. Actually boleh lawan. Thank you very much. So by the way, aku nak ciao dulu, nak pergi check out. Aku rasa sampai sini sajalah. Aku nak bagi tahu sama korang tentang Xpeng Hong Kong. Alright guys, so see you all at another video. Bye bye.